Tahun 57 sambut merdeka, kita terima kerakyatan luar, kerakyatan asing pada masa itu dengan prinsip jus soli. Kita terima masa tu hampir 2 juta orang. Zaman Datuk On dan Tunku diterima sampai 2 juta orang. Jadi dapat kerakyatan. Mudah saja. Ada yang bilang 1/10 dapat kerakyatan. Tapi mereka ni sebagai bangsa apa? Tahun 63 masa pembentukan Malaysia baru ada bangsa. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia terbentuk 63 macam hari ni lah. Kita merdeka, penjajah tetapkan syarat dia. Nak merdeka ni macam mana? Kena terima itu, kena terima ini, kena beri ini, tak boleh ambil itu. British tetapkan syarat dan kita terima. Kenapa? Kerana tak ada pilihan. Dahlah kita dijajah, segala hak itu dirampas. Masa nak merdeka pun British tetapkan lagi. Gambaran dalam buku kita ni tak jelas bahawa British ini perompak pencuri. Betul, dalam konteks sejarah dia bina jalan raya, dia bina hospital, dia bina sekolah, dia bina pentadbiran dan sebagainya. Betul dia buat. Tapi saya nak suruh anda fikirkan, dia bina hospital. Hospital tu untuk siapa? Untuk pegawai British. Dia tak bina kat kampung orang Melayu ni, dia tak bina. Dia bina di kawasan-kawasan yang ada British dan ada lombong, ada estate. Pertama untuk pegawai British, supaya pegawai British ni selamat daripada segala jenis wabak penyakit. Itu nombor satu. Yang kedua, hospital ini dibina untuk memastikan setiap buruh itu sihat, supaya dengan itu buruh-buruh ini yang dibayar dengan harga murah boleh dieksploitasi sehabis mungkin. Tapi dalam buku teks kita belajar, bagus British ini, dia bina hospital. British bina sekolah. Betul, British bina sekolah. Sekolah ni untuk tujuan apa? Untuk melatih rakyat di sini boleh jadi pegawai-pegawai rendah bagi kerajaan penjajah British. Sifat tamak dia sampai nak bayar upah gaji pekerja pun dia guna duit masyarakat di sini, dia cukai kita. Kekayaan di sini dia gunakan, dia tak keluarkan duit. Sekolah ini dibentuk dua jenis. Satu, sekolah yang untuk melatih pegawai-pegawai rendah, kerani-kerani, pion dan sebagainya. Dan untuk masyarakat Melayu, sekolah ini diajar untuk mereka jadi nelayan yang baik, jadi pesawah yang baik. Itu saja. Wujud satu dasar British pada masa itu adalah untuk memiskinkan orang Melayu, miskinkan mereka. Kalau mereka kaya, kalau mereka cerdik, mereka lawan, miskinkan mereka. Dihalau keluar daripada kawasan kekayaan, daripada bandar-bandar, letak di kawasan pedalaman. Diletakkan peraturan-peraturan. Orang Melayu tak boleh tanam getah. Kalau tanam getah, tanah akan dirampas. Mereka boleh didakwa, mereka boleh dikenakan denda, boleh dipenjarakan. Tak boleh terlibat dengan lombong, tak boleh. Orang Melayu diperuntukkan oleh British jadi nelayan, jadi petani saja. Kerana British perlu makan. Lombong, getah dan sebagainya diberi pada orang lain, yang menyebabkan masyarakat itu berpecah sampai kali ini pun. Jurang ekonomi itu terlalu luas. Itu dasar British. Begitu teruknya masyarakat pribumi ni, datuk nenek moyang kita dahulu dilayan oleh si penjajah ni.